ambil berterusan. Dan alhamdulillah sengal-sengal urat kaki saya memang alhamdulillah cukup berkesan lah bagi saya. Dan empedu yang saya tiada selama 8 tahun tu, bila saya ambil Life Nutri, saya kena radang. Jadi apa yang radang kena dekat muka saya. Jadi muka saya ni yang saya datang ni dah elok sedikit. Hello, Ben. Halo. Dah elok sedikit daripada lepas. Lepas tu dekat kulit saya ni semua jadi keluar gatal-gatal. Saya pun tak pernah alami macam benda tu. Jadi doktor kata saya radang. Saya makan steroid selama 5 hari, 6 biji sehari tanpa henti. Jadi tak radang tu tak baik pun. Saya teruskan ambil Nutrika dan saya cuba makan buah-buahan yang lebih, maka radang saya tu berangsur baik. Okey, saya nak cerita lagi satu testimoni yang mana saya ada bagi pada seorang kerabat di Raja Kelantan. Dia berumur 80 tahun lebih. Raja ni suka tidur malam. Dia seorang perempuan dan bertongkat. Dia nak bangun daripada kursi, dia terpaksa dipapah untuk dipegang tongkat tu. Bila dia makan Nutrika, saya bagi tu, dia pun fikiran dia tu memang positif. Dia tengok je, dia cakap okey, dia nak makan, dia kata, sebab dia tahu teknologi Jepun. Saya cakap tak apa, Tengku makan dan beritahu saya. Dia hanya makanan, bukan suplemen. Saya cakap okey, saya percaya. Dia makan dalam 2 hari, dia tidur nyenyak. PA dia beritahu saya, biasa sejam sekali dia akan bangun sejam-sejam dan dia akan kejut semua orang dalam rumah dia. Suruh bangun sebab dia bangun. Jadi yang menjaga dia tu, mata tu merah hari-hari. Saya jumpa sebab saya ada menyewa tanah beliau. Dan jadi bila dia makan, saya pun tengok kebaikan dia. Dia cakap alhamdulillah lah, saya rasa seronok sebab dia bangun daripada kerusi. PA dia tak payah angkat, tak payah papah dia dari belakang. Dia boleh berdiri sendiri dan pegang tongkat dia dan berjalan. Dia cakap luar biasa lah yang kakak bagi tu, dia cakap. Lepas saya cerita kepada seorang kawan dan dia dengar, dia cakap mak mertua dia yang mana dia bela tinggal dengan dia, nyanyuk dia on off lah. Kadang-kadang ingat, kadang-kadang lupa. Jadi dia beri makan sebab mak mertua dia tak tidur malam. Dan juga mak mertua dia bercakap sorang-sorang. Umur 70 tahun lebih. Jadi tujuan dia hanya nak suruh tidur lah sebab dia penat. Dia nak kerja besok pagi jam dah lepas subuh dah pergi kerja dah. Dia balik setiap hari, rumah dia akan bau hancing sebab mak mertua dia kencing merata. Jadi bila dia cakap, dia mana mak kecil, dia tak mengaku dia kencing. Dia dah makan nasi. Anak lelaki dia balik, dia cakap mak tak makan, tak ada orang bagi makan lagi hari ni. Jadi tujuan dia ambil Nutrika, nak suruh mak dia tidur. Mak dia makan separuh kotak 7 secet. Dia balik kerja, dia cakap rumah dia tak bau hancing. Dia pergi mencari, takut mak dia kencing di tempat-tempat lain, menyorok-menyorok. Tak ada, bau tu tak ada. Lepas tu dia terus ke dapur, dia siap dia nak mula masak. Mak dia berjalan dari belakang, mak dia kata mak lagi mana? Dia tengok mak dia masuk ke bilik air. Dia kata mak nak kencing lah. Mak dia pergi kencing dekat bilik air. Dia cakap dekat mana, saya rasa teruja sangat. Lepas tu suami dia balik, dia makan semua. Dia cakap dengan suami dia, dia kata, bolehlah kau nak hantar mak pergi mana-mana. Sebab sebelum ni kalau anak lelaki dia cakap, mak, saya hantar mak pergi Kuantan, rumah anak dia ada Kuantan dengan Johor. Dia cakap tak nak, kenapa kau nak hantar mak pergi lain? Sini je tempat mak duduk, dia cakap. Tapi bila dia dah ambil Nutrika, dia ingat mana dia nak pergi. Dia cakap hantar. Jadi adik dia yang nak jaga mak dia next ni, dia cakap, bagi kak, saya nak benda tu bagi mak makan, biar mak sihat. Saya rasa hari ni seronok sangat sebab saya cerita dengan orang. Perkongsian tu tak sia-sia. Maksudnya manfaat orang dapat. Selain daripada tujuan saya sendiri, bila saya dapat manfaat daripada Nutrika, saya pun nak bebas keuangan. Sebab saya sendiri ada restoran 2 buah. Dan jadi saya rasa pulangan buka restoran ni dia adalah modal mati. Siapa-siapa yang tak buka restoran jangan buka. Tolonglah jangan buka. Buat habis duit je. Modal mati. 2 buah, sebuah habis 150 lebih. Sekarang renovation dah barang. Lepas tu bila saya makan, anak nampak saya sihat, saya cakap, mak nak run Nutrika. Anak saya cakap, okey mak, silakan. Maksudnya anak saya pun setuju.
Abang Gagah. Jadi hari ni Abang Gagah tu saya dah tak buat dah. Jadi saya kenal. Jadi saya percaya kepada Tuan Syahan dan saya rasa benda ni boleh pergi jauh. Siapa-siapa dalam ni tolonglah. Jangan buat produk lain macam yang Tok Abah cakap. Kita cukup hanya di sini. Cukup saja. Ini adalah last platform yang saya akan duduk. Kalau lepas ni jumpa saya kat mana-mana, tolong ketuk kepala saya. Saya tak akan pergi dah. Jangan cakap lah dekat tempat lain dapat hari-hari income pun saya akan berpaling tadah. Saya akan setia dengan Live Negeri. Terima kasih.